Itu yang dia kata warisan 20-30 tu, warisan perak siasat 20-30 tu yang pasti ceritakan dia. Yang nak jual masa depan, kita mesti hala tuju, ada hala tuju. Ini wawasan perak sejahtera 20-30. Kita nak jadikan perak ni macam ini, macam ni, macam ni, macam ni. Kita lupakan masa depan. Orang muda kena tengok. Kalau tak bagi kepada Barisan Nasional, siapa nak bagi ni? Oh, sedap lah kata. Lepas dia pergi jawab, jangan jual perkara tu. Kita sebelum bagi pada peraturan ni, kita kena tengok dulu kemampuan dan prestasi kita. Kan? Berlakunya 13 Mei tahun 1969, kan? Menyebabkan PAS ngor duduk sekali, masuk kerajaan, bentuk kerajaan Barisan Nasional, Barisan Nasional lah. Bentuk kerajaan Barisan Nasional. Masa tu kita rangkul dasar ekonomi baru. Kan? Dasar ekonomi baru dan dasar ekonomi baru samalah 5 tahun. Salah satu daripada dasar ekonomi baru itu orang sebut seronok untuk mendapatkan jurang perbezaan ekonomi di antara kaum. Melayu bukan lagi duduk di kampung, bawa Melayu pergi ke bandar. Datuk Harum pun semua tu bawa Melayu pergi ke bandar. India bukan lagi duduk di estate, bawa kita integratekan. China bukan lagi saja duduk di bandar, kita integratekan. Dan kita nak equity Bumi Putra 30%. Ini set dia. Ini benchmark dia letak 30%. Berarti dengan kata nak mudah fahamnya, duit yang ada dalam Malaysia ni, kita cetak berapa yang duk sekelik duk berpusingan dalam Malaysia ni, kalau RM100 kan, nak ada RM30 yang kat tangan Melayu. Kan, itu saja buat equity hari ni. Yang tengok ni nak ada RM30 pula. Bukan kita set, you set. Tapi kenapa perak yang macam ni, besar macam ni, mewah ni, dua daripada bawah pada Kedah, bawah pada Perlis. Macam apa nak jual berjaya, betul tak boleh terima. Sebab itu kawan-kawan terus dalam perjuangan kan, tak mau banting pun tak ada masalah. Kan, tak ada masalah, tak ada hal. Hampa buat lah. Mana haram, mana halal, hampa buat lah.